Hai semua. Okey, hari ini Zara bersama dengan Dr. Iliana. Dr. Iliana akan sharekan kenapa beliau membuat BE. Okay, Assalamualaikum. Saya Dr. Iliana. Terima kasih Zara interview YBE kan. Sekarang ni ramai sangat orang buat BE dengan doktor-doktor, termasuk doktor pakar sekali buat BE. Kenapa? Okay. So first adalah because the product works. Okay. Kalau you all ni orang biasa skeptical, doktor lebih-lebih lagi skeptical. Tetapi kebanyakan doktor yang terlibat dalam BE ni lah adalah doktor yang sakit lah. Sakit. Kita orang datang macam-macam rawatan. Tapi masih tak dapat kesihatan yang optimum. Okay, macam saya pun out of desperation guna Alora Socks, guna Alora Scarf, dan dia memang sangat bantu rawatan kita yang sedia ada lah. Maksudnya ubat hospital, rawatan hospital tu kita teruskan, tapi dia complement, dia melengkapkan nutrisi, dia improve kita punya blood circulation dengan energy level melalui terapi far infrared. Okay, so first the product really works. Kedua, YBE, dulu doktor, kita orang tak suka orang jual suplemen ni sebab apa? Sebab dia banyak overclaim. Lepas tu dia banyak kata jangan ambil ubat hospital lah, teori konspirasi lah apa semualah. Tapi DBE ni dia sangat profesional Dia punya product filing atau katalog tu, bila saya baca, saya tengok macam saya baca katalog ubat. Maksudnya dia ada data-data kenapa, contoh untuk Lifcoil, data-data kenapa penyakit hati tu tinggi, apa gejala penyakit hati. Okay, dan dia terangkan setiap ingredient. Dan yang penting dia ada kajian, dia ada bukti kajian klinikal bahan-bahan ini macam mana manfaatnya kepada badan kita lah. Okay. So nombor 2 tadi, dia ada bukti dan dia sangat ethical, dia tidak overclaim. Kita BE yang sebenar ikut ethics dan peraturan company, memang tak boleh overclaim, memang tak boleh suruh orang berhenti rawatan hospital. Ini adalah komplement sahaja. Maksudnya rawatan, lengkapkan rawatan yang sedia ada lah. Itu nombor 2. Kenapa saya suka BE. Nombor 3, BE ni kalau doktor-doktor kat hospital ni kita memang stres kan dengan bebanan kerja, dengan kita punya bosses yang tak berapa nak best kan. Tapi di BE dia punya culture, dia punya environment adalah sangat-sangat positif kan. Kalau you nak demam pun you datang kita punya meeting, you akan jadi sihat kan. You meet wonderful people lah. Okay. Dan yang last kali saya rasa kenapa BE adalah kalau dulu saya jumpa pesakit di hospital, di klinik, kita bantu mereka untuk lebih sihat. Tapi di BE sama juga, saya dapat reach lebih ramai orang. Kalau saya doktor dekat klinik, saya jumpa patient kat klinik je lah. Tapi di BE saya dapat educate melalui TikTok, social media, event-event BE, kita dapat educate lebih ramai orang tentang kesihatan. Dan kita bukan cakap kosong, kita cakap tentang kesihatan dan kita sediakan apa yang you boleh guna, you boleh ambil, you boleh usahakan untuk kekalkan kesihatan you. Dan kita banyak kepada pencegahan. Kalau dekat klinik ni orang dah sakit tu tak semua kita boleh reverse balik. Tapi di BE kita banyak bercakap tentang pencegahan, kita banyak bercakap tentang healthy lifestyle. Dan BE bila keluarkan produk, dia bukan semata-mata keluarkan produk. Contoh kita punya meal replacement, dia siap ada kempen Better Me, Better Us. Macam mana semua orang nak kurangkan berat badan secara sihat. Okay, so dia sangat holistik lah. Dan kesihatan ni memang kena holistik. Okay. So itu saja. Terima kasih Zara sebab interview.